Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke 86,000 Podcast. Podcast ini merupakan ruang bicara semuanya tentang Keluang. Ini termasuklah perkara-perkara menarik, termasuklah juga isu-isu yang berlaku di Keluang. Dan juga kita juga akan membuka ruang kepada orang Keluang untuk membuat ataupun terlibat dalam product placement, dan juga bukan setakat itu saja, kita juga akan menjemput mana-mana individu ataupun orang Keluang yang mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan yang luas berkenaan dengan Keluang untuk dikongsikan di meja 86,000 Podcast. Tetapi saya tidak berkeseorangan. Dalam podcast ini, saya bersama dengan seorang tokoh yang cukup terkenal, yang disegani dan juga mempunyai pengalaman dan juga pengalaman yang luas berkenaan dengan Keluang. Beliau merupakan mantan Adun Mahkota dan beliau sekarang ini adalah ahli lembaga pengarah Universiti UTHM. Dan mungkin satu lagi yang anda semua tahu, beliau juga adalah merupakan pengerusi Yayasan Perbandaran Keluang. Tak lain tak bukan, the one and only, the legendaries, Datuk Haji Mat Jais bin Sadri. Okay, Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, Tok. Macam mana, Tok? Alhamdulillah, sihat? So far so good. And Alhamdulillah, hari ini terima kasih diberi kesempatan untuk sama podcast 86,000 ni. Alhamdulillah. Tok, saya pun sebenarnya agak teruja lah kerana kesudian Datuk untuk bersama-sama menjadikan, kerana Datuk ni bukan tetamu jemputan. Datuk merupakan panel tetap yang akan bersama-sama dengan saya sehinggalah ke penghujung episod. Penghujung tu kita tak tahu bila, Datuk. 86,000 ni, Tok, dia satu 86,000 ni adalah postcode Keluang. Jadi hanya 86,000 inilah orang kata menunjukkan identiti di Keluang ni. Jadi semua cerita kita, Tok, semuanya tentang Keluang. Jadi kita nak pergilah satu, orang kata sebelum kita pergi jauh, kita nak kenal lah dengan sosok tubuh yang bernama Datuk Haji Mat Jais bin Sadri ni. Sebelum ini mungkin orang-orang politik kat luar sana kenal sangat dengan Datuk Jais. Tetapi mungkin yang generasi-generasi baru nak membesar, mereka mungkin kenal tapi tak kenal secara mendalam. Jadi Datuk, boleh tak ceritakan tentang latar belakang Datuk? Lahir di mana? Anak berapa orang? Cucu berapa orang? Dan juga pendidikan tu. Kalau boleh daripada tadika sampailah ke universiti. Okay. Saya ni orang Keluang. Kampung saya dekat Camik. Latar belakang keluarga yang sederhana, yang bukannya orang kampung. Dan masa kecil dibesarkan dalam suasana yang banyak kekurangan. Kampung Camik pada ketika itu kampung yang pedalaman. Saya ingat lagi masa saya belajar dekat sekolah teknik Johor Bahru, bila sebut Camik je, mana Camik sampai ada satu quotation, ada kawan saya sebut, Camik ni Solo lah. Solo apa tu? Solo ni memang dalam betul lah. Oh, dalam. Sebab nak pergi Camik ni pada ketika itu tak ada jalan tar. Okey. Kan, jalan ataupun hubung yang terbaik yang selalu orang Camik keluar masuk ni naik kereta api. Oh, itulah. Dia ada kereta api pagi ke Keluang, petang atau malam balik ke Camik balik. Oh, waktu tu jalan raya masih tak ada lagi. Jalan raya lalu jalan estate menyang Tanah Merah. Tanah Merah baru sampai ke Keluang. Baru sampai Keluang. Oh, dan teksi apa masa tu tak ada. Memang tak tembus ke Camik lah. Ada jalan, tapi bila contoh daripada Keluang nak balik teksi kan, dia akan fikir 3-4 kali. Sebab jalan tu dengan Tanah Merah berlekuk-lekuk kan, lagi-lagi kalau musim hujan. Itu sebab tu bila saya cerita dengan kawan saya kat sekolah, Solo kata. Yang pendalaman betul lah. Dan tu. So saya sekolah dekat sekolah kebangsaan Camik. Okey. Kemudian tingkatan 1, 2, 3 dekat sekolah menengah Paluh. Okey. Dan tingkatan 4 saya sambung belajar dekat sekolah teknik Johor Bahru. Okey, terus ke JB lah lepas tu. Di Johor Bahru. Okey. Dan pengalaman kehidupan inilah yang menyebabkan saya sedar betapa satu hari nanti saya kena buat sesuatu. Okay. Sebab pertama
saya kena keluarkan diri saya dan keluarga saya daripada suasana kepumpung yang begini. Kan? Maksudnya Datuk mesti nak buat something untuk mengubah kehidupan lah. Dan tak adil kalau saya cuma bawa keluar diri saya dan keluarga. Saya juga mesti bawa kampung saya ni keluar daripada suasana yang begitu. Kan? Dan sepanjang pengalaman saya lah yang saya tak boleh lupa masa tu Camik dalam kawasan Dun Paloh. Wakil rakyatnya YB Ho Siong Chang. Setiap kali datang ke kampung merasmikan majlis PIBG ke apa benda, saya selalu hadir sebab bapak saya ketua kampung situ. Dia duduk kan. Saya tengok bila dia berucap, dia datang disambut, best juga jadi YB ni kan. Maksud ada zaman sekolah je lah. Dan saya tapi yelah, nak jadi YB ni bukan satu benda yang mudah, tapi kita kena ni kan. Tapi that's why pada ketika itu aku kena ada knowledge, aku kena ada ilmu, aku kena ada pelajaran. Nak mengubah keluarga dan masyarakat ni mesti ada pelajaran. Kan, betul saya pegang sampai hari ni. Dan so akhirnya lepas tingkatan 5 saya sambung belajar kat ITM Shah Alam. Tok, sebelum pergi ke ITM Shah Alam tu, saya nak tanya jugalah soalan. Masa zaman sekolah tu, ada tak sukan yang Datuk cebur? Dan yang paling best sekali lah, orang semua nak tahu juga. Masa saya sekolah rendah, saya team player pasukan bola sepak. Maksudnya daripada dulu Datuk memang terlibat dalam sukan bola sepak. Bola sepak dari sekolah rendah. Dan saya punya posisi ialah defender. Defend. Dan bukan senang nak lepas daripada saya punya ni. Masa tu saya punya so-called idola dalam bola sepak ni ialah So Chin An. So Chin An. So Chin An ni kalau memang susah nak lepas dia kan. Saya memang banyak belajar dia begitu kan. Tapi oleh kerana yelah kita tim kampung, bukan semua terror main bola kan. Walaupun selalu kalah, tapi ada keberanian, ada passion untuk main bola sepak tu. Waktu tu siapa sampai sekarang saya nak tahu juga klub bola sepak yang Datuk minat luar negara. Kita kalau Malaysia kita tahulah Johor. Luar negara Chelsea sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan saya pernah pergi stadium ni nak tengok Stamford Bridge. Ya. Dia ada bar. Zaman-zaman tu lah saya pergi. Satu lagi saya pun tertarik juga. Saya belik balik, saya check balik pasukan bola sepak negara di luar di Piala Dunia. Datuk minat Morocco, betul tak? Ada sokong Morocco. Pada ketika itulah. Sebab saya lihat saya pernah sampai Morocco. Baik. Morocco ni negara yang bukanlah maju sangat. Maghribi kan. Maghribi. Tapi dia boleh sampai ke tahap itu. Piala Dunia. Ya, dahsyat. Piala Dunia kan. Dan mengalahkan pasukan-pasukan besar. Portugal mengalahkan dia. Ya. Baik Tok, kita sambung balik untuk jap. Tak sedap kalau tak lengkap. Saya nak sambung masa belajar tadi. Boleh, jap ni. Tak, belum lagi Tok. Belum lagi. Ada cinta monyet tak dulu? Nama tak sebut? Cerita tak, saya tak ada. Tak ada. Dahsyat. Tak ada. Saya boleh sahkan lah. Boleh tanya rumah saya. Itu cerita dia tu, nak cerita pun segan. Tak apa tu. Inilah Antok Suri. Dia rasa kamu tak tahu ni. Sebab rumah saya ni dulu kalau kat kampung tu dia kalau kat library dia ada bahasa red spot. Red spot ni buku-buku yang terhad. Kan? Begitulah saya bagi remark pada rumah saya ni walaupun jadi rebutan. Saya ingat lagi satu ini semua cerita, ini semua tak tahulah, mungkin Tuhan bagi saya satu nak kata kelebihan tu mungkin melampau kan. Mungkin strategi tu agaknya kan. Lepas saya habis Perkhidmatan Hidup Baru, saya masuk ITM Shah Alam. Rumah saya ini masa tu lepas form 3 dia nak masuk sekolah asrama. So dia dapat sekolah menengah teknik
Seremban. Okay, teknik juga. Teknik Seremban, tak ada asrama. Baik. Kan? Bapak dia dengan bapak saya tu, arwah ni dua-dua kawan baik. Baik. So bercerita lah, macam mana anak aku dapat sekolah teknik tapi Seremban, asrama tak ada. Macam mana dia dah nak lepaskan anak perempuan kan. Kita ni ambil kesempatan. Masa zaman saya sekolah dulu, saya memang baik dengan pengetua. Saya pengawas. Okay. Dan saya pun ada jawatan. Saya aktif di sekolah tu kan. Jadi saya kebetulan masa tu saya balik cuti. Saya nak pergi sekolah sebab nak ambil saya punya result SPM. Okay. Kan? Jadi saya gunakan kesempatan itu, saya jumpa pengetua arwah Cikgu Sari ni. Kita kenapa ni ada orang kampung saya lah gini begitu kan, dapat sekolah jauh, dia nak masuk asrama jauh, tak dapat asrama, ijazah sikit cikgu kat sini. Dia pun check, so memang ada kekosongan yang boleh masuk. Okay. Jadi okey, kau bagi tahu ni sekian bulan datang. Oh, waktu tu guru besar ada kuasa waktu tu pengetua ada sebab kuasa. Ada kekosongan sebab ada student yang tak datang. Okey. Kan? Asrama pun begitu juga kan. Okey. Balik dengan berbesar hati naik ke tapi ni. Saya di rumah cakap dengan bapa. Kan aku dah bincang dengan cikgu ni pengetua tadi. Dia kata boleh. Kan? Dia pun contact bapa dia. Setuju. So dia pergi daftar tu. Bapak saya menghantar juga. Saya kata jarum nak masuk ni. So masuk tu lah cinta berputik lah. Dan dia tak tahu. Tak tahu lagi? Tak tahu. Oi. So dia pun masuk duduk asrama. Saya pun sama balik belajar. Macam mana aku nak ni kan. Sebab dia tak tahu. Okay. Dia tak tahu yang kita ni ada perasaan. Ada perasaan kan. Jadi saya aktif kat ITM ni. Ada buat program bakti siswa. Okay. Bayangkan buat program kat kampus sendiri. Jadi buat program kampus sendiri dan antaranya program motivasi budak sekolah. Okay. Jadi kita minta buat di sekolah ni. Minta anak-anak kampung yang ni balik. Dia pun balik. Oh, masa tu mahasiswa lah. Berkipak sikit lah. So dia balik, dia join program tapi bukan saya handle lah. Program yang tu orang lain handle. Saya datang sebagai pengarah projek, dia perhati kan. Masa tu mana ada tempo tak ada. Jadi simpan dalam hati dia kan. So habis cerita ni, masing-masing balik asrama balik apa. Macam mana ni? Dia mesti tak tahu lagi aku ni. Saya tulis surat. Tahu tak macam mana saya tulis surat? Macam mana tu? Aku nak panggil dia apa? Nama tahu. Nama memang nak tahu. Orang kampung. Okay. Nak panggil dia apa? Satu. Lepas tu nanti aku nak bahasakan diri aku apa? Okay. Kan? Jadi akhirnya dapat idea tulis surat dalam bahasa Inggeris. Ush, Wina. Betapa strategi ni kan. Masa Google Translate tak ada. Guna kemahiran sendiri lah. Mana ada semua tu? Tak ada. Zaman-zaman tu tak ada semua tu kan. Teknologi tak ada. Tulis surat dalam bahasa Inggeris. Jadi boleh bahasa Inggeris ni boleh panggil Ayu kan. Ui, nah. Tak tulis nama, sign je. Rupanya dalam hati, kalau dia tahulah. Kalau lepas sebulan dia tak jawab surat ni, reject lah. Kira memang tak ada harapan lah. Tak ada harapan lah kan. Ngam sebulan dapat satu surat. Surat balas. Dia bunga lah. Dia punya bunga-bunga kan. Masa tu saya rasa Datuk pun kata mandi tak basah, tidur tak lena, betul tak? Itu lebih kurang. Sama tu, saya pernah rasa benda tu. Itu orang kata penyakit angau. Jadi maknanya jarum pertama masuk, mak bapak dah masuk. Okay. So langkah kedua almost dah berjaya. Maka betul. Sebab masa tu bila saya buka je surat tu, saya pun nak tahu juga dia panggil saya apa. Dia panggil apa tu? Rupanya dia pun bingung. Siapa hantar surat ni? Dia ingat student lain. Sebab saya bagi alamat dekat asrama. Okey. Dan dekat asrama. Pakai pos lah? Pakai pos? Mana ada. Dulu pakai postman. So bila dapat surat selepas sebulan, rupanya akhirnya dia tahu.
Kan. Sampai hari ni tak tahu. Pokoknya dia siasat, dia tanya, dia konsult dengan kakak dia, dia suruh adik-adik dia, kawan-kawan dia kan. Akhirnya semua menjurus kepada ini mesti Jaiz ni. Itulah dia. Jangan tanya lebih lagi. Okey, tak. Itu nanti kita simpan untuk next episode. Nanti banyak kita tanya. Itu lepas tu ITM. Okey. Masa saya ni seorang aktivis. Tengah 1, 2, 3 dekat sekolah saya sukan, saya aktif masa volleyball. Okey. Nak main bola sepak, ramai lagi players. Main volleyball. Baik. Masuk form 4, saya jadi pengawas, jadi apa tadi sebelah sukan ni. Baik. Saya main hoki, jadi keeper. Hoki pun tak main? Main. Okey. Saya nak justifikan saya punya passion tu. Lepas tu saya pernah jadi Presiden Persatuan Bola Sepak Johor. Yes. Sebelum saya serah pada Duli Yang Makmulia sampai TMJ. 2012 betul tak? Then saya pernah jadi Presiden Hoki. Betul. Saya nak justifikan dia saya punya passion tu. Dan saya pernah jadi volleyball player dan saya pernah jadi jurulatih untuk tim sekolah teknologi baru untuk tim perempuan. Jadi jurulatih. Walaupun masa tu adalah kita volunteer. Saya form 5. Okey. Sebab saya main volleyball dengan main hoki. Masa tu cikgu Fatimah yang jadi so-called penasihat untuk persatuan volleyball ni, dia cari jurulatih tak ada. Cikgu-cikgu pun tak ada yang terror sangat. Saya ngajar tim perempuan. Volleyball perempuan ya. Menang besar lah. Boleh lah. Sebab volleyball ni dia kena ada cara nak spike, ada cara nak lompat. Teknik-teknik tu adalah. Menang pada ketika itu. Ada yang menang, ada yang kalah. Macam itulah. Standard lah. Standard. And then masuk ke ITM Shah Alam. Dan masa tu saya mula aktif. More on so-called social program. Okay. Saya bertanding MPP. Tapi kalah. Masa tu sebab saya di Fakulti Sains Gunaan. Dan masa tu banyak calon bertanding. Lebih daripada, ingat ada 6 orang. Ramai. Jadi saya kalah lah. Sebab saya masuk second year, orang tak kenal sangat lagi. Tapi saya teruskan juga dengan aktiviti persatuan di bawah Sains Gunaan. Itu yang saya ramai kenal. Sehinggalah bila saya tamat ITM Shah Alam, diploma, saya masuk Universiti Melaya, satu-satunya universiti yang menjadi idaman saya sejak saya kecil tu, sejak saya sekolah tu. Betul, sama saya. Alhamdulillah dapat masuk, kat situlah yang akhirnya saya ingat lagi, saya tahun kedua diberi peranan saya jadi Presiden Asrama. Kolej lah, kalau sekarang panggil kolej. Kolej pertama masa tu kan. Sebab yelah mungkin orang tengok the way saya communicate dan sebagainya kan. Dan tahun 3 dan finally saya Presiden, saya tanding MPP, menang nombor 1 dan saya jadi Presiden masa tu MPP ya, MPP UM. Itulah bermulanya saya melangkah ke dunia politik lah. Orang kata itulah daripada awal orang kata berkomunikasi dengan guru besar macam mana nak masukkan rumah sekarang ni ke sekolah teknik Johor Bahru. Lepas tu sampailah jadi aktivis dah hari ni. No wonder lah Datuk menjadi seorang sosok yang dikenali dalam bidang politik. Tapi sebelum tu saya nak tahu jugalah, orang biasa nampak orang politik ni kerja dia memang itulah orang kerja politik, berkhidmat dan berbakti. Apa hobi Datuk ni? Waktu-waktu lapang orang pun tak tahu ni apa hobi ni. Dia ada beberapa lah. Okay. Antaranya sukan nak main bola dah tak larat. Okay. And so adalah main golf sikit lebih kurang. Main golf, okay. Dan pagi biasanya bila tak ada apa-apa tugas kan, buat brisk walk. Jalan. Dalam sejam setengah. Sebab bagi saya kesihatan tu kena ni jaga kan. Sebab saya percaya dan pakar-pakar kesihatan kata kalau kita ni duduk diam pasif, otot kita tak berjalan, dia keras, tambah malas kita. Dia yang kedua, saya tak boleh duduk diam dalam konteks berfikir. Baik. Kan? Sebab saya ni tak tahulah, mungkin
bekerja lah. Apa nama ni, nak kata soalan strategi mungkin taklah juga. Boleh sebut. boleh dikatakan begitu. Saya suka mengambil peluang bila ada kesempatan. Baik. Kan, peluang yang baik lah kan. Jadi saya tak boleh duduk diam. That's why bila selepas bila kerajaan Barisan Nasional tak menang masa PRU 18, saya jam. Dan saya akhirnya saya sambung belajar. Saya buat master. Alright. Maknanya setengah balik masa juga saya membaca. Sebab knowledge ni penting bagi saya. Sebab teman-teman lagi sekarang dalam keadaan yang zaman yang dah berubah. Berubah sebagainya kan. Knowledge very important. Dan sekarang Datuk hampir-hampir bakal ada title doktor, betul lah? Mudah-mudahan lah, doakan. Amin, insyaAllah. Tahun depan saya dah selesai. Baik. Okey Tok. Tadi pun kita beritahu macam mana Datuk pengalaman. Jadi ini saya rasa benda yang satu perkara yang mahal lah. Boleh tak Datuk saya tanyakan satu benda lah. Sebelum Datuk jadi wakil rakyat, saya di sini saya dapat lihat Datuk pernah menjadi pegawai khas kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 1996 hingga 1998 bersama dengan ketika ini Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, betul tak? Ya. As I said, saya sentiasa bila ada kesempatan saya akan ambil peluang. Okay. Dan pada ketika itu saya di Universiti Melaya, saya Presiden MPP, student leader. Masa tu Datuk Zahid ni dia seorang yang dia pemuda Malaysia. Dia punya ketua muda, dia ketua perangan pemuda Malaysia. Dia suka mencari bakat-bakat baru, pegawai dia buat pitching. So saya antara yang terpilih untuk mungkin dilatih lah kot dalam konteks itu. Okay. Jadi masa saya final year di Universiti Melaya, saya dah terlibat dalam Biro Penerangan Pemuda Malaysia. Okay. Sejak itulah saya kenal dan rapat dan bekerja untuk dia di bawah Biro Penerangan. Kita ada beberapa program besar Pemuda Malaysia di bawah Biro Penerangan. Masa itu saya banyak menguruskan, maknanya diberi peluang saya untuk jadi sekretariat. Dan itulah saya mula menunjukkan bakat belajar, mengurus, lebih faham tentang politik. Dan yang saya tak lupa ialah walaupun kita sekretariat, saya tak lupa masa tu bila nak ada majlis perasmian, nak susun dewan. Okay. Mungkin orang tak perasan tau. Bila nak susun dewan ni, di pentas tu nak susun tentang kedudukan berapa orang duduk atas VIP. Masa tu saya belajar, bila nak letak VIP di atas, kursi mesti ganjil. Baik. Sebab the VIP mesti tengah, dia tak boleh genap. Itu sampai sekarang saya tak lupa. Dan kemudian Datuk juga menjadi pegawai khas kepada Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Muhammad Khalid Bin Harjimuddin. Sekarang Menteri Pertahanan. Ni nak cerita panjang ni. Kita simpan dulu. Jadi ada sebelum kita menutup untuk segmen yang pertama ni Datuk, saya pun nak tanya jugalah, apa kata kita tengok gambar kejap lagi. Mungkin Datuk boleh cerita lah apa cerita pasal di sebalik gambar ni. Ada beberapa gambar yang kita ambil dan kita juga nak tahu apa cerita dia. Boleh kita mainkan? Semalam tu bila saya dapat gambar ni, saya berdebat lah pasal benda ni je, berdebat. Ini pokok apa tu? Sawit ke kurma tu? Pokok kurma. Okey. Betul lah, saya cakap semalam pokok kurma. Dia tak percaya. Bila tu gambar ni? Ini saya tak ingat. Ni masa pergi umrah ni. Pergi umrah. Saya tak ingat bila, sebab yelah, kita beberapa kali pergi umrah kan. Nak kena check balik ni. Tak apa. Mungkin waktu ni ada kenang-kenangan lah masa pergi umrah ni lah. Dia pergi umrah ni ada beberapa kali yang ada kenangan lah. Okey. Kan? Ada beberapa kali. Okay. Next. Right. Ni memang Datuk pandai bawa motor ke ataupun sekadar naik je? Dulu sebenarnya tak berani naik motor. Okay. Gambar ni. Tak apa tu. Yang penting ada jiwa muda lah. Baik. Next. Baik Dok. Ni bila tu? Ingat tak?
Ini saya tak ingat bila, tapi ini saya di Kota Tinggi ni. Masa tu lawatan Datuk Khalid Nanti Besar ke Kota Tinggi. Okay. Sebab saya memang pantang jumpa kompang ni. In fact, orang Keluang pun tahu. Sebab memang daripada kecil belajar main kompang. Okay. Yang ajar arwah atuk tu. Okay, masa kat Nasi Melaya pernah di first college. Okay. Ngajar budak nak main kompang. Maksudnya Datuk start main kompang ni bila? Daripada zaman kekecil dulu memang zaman sekolah lah. Sebab atuk tu memang guru kompang. So kalau biasa kan kita tengok orang, orang politik ni kadang ada pegang kompang, kita tak tahu pun pegang. Dia tepuk dia orang. ada cara. Dia ada cara tepuk dia, dan dia cara macam mana nak masuk dalam dia punya tu. Kau bagilah lagu apa. Boleh main. InsyaAllah boleh main. Dengar satu round, so boleh masuk. Ni bukan sekadar pegang lah. Tak, memang dulu di first college ngajar budak main kompang. In fact, budak-budak daripada kebudayaan datang ke first college tentang ngajar dia, sebab dalam bahasa Jawa dia mukul kompang dia ada menyelalu dan menyelengkah. Okey. Kalau menyelalu tu sekali itu je, menyelengkah dia ada dia punya rhythm dia tu. Saya pun tak tahu tu. Okay, next. Ni dia. Empangan Kak Hang masa kita fight. Ni Datuk simpan dulu. Perjalanan kita kan ada cerita pasal benda ni. Perjalanan ni agak panjang. Bergaduh dengan timbalan pengarah ICU masa tu, Datuk Zaki. Tapi benda ni akan bawa manfaat kepada orang Keluang tu. Lawan Datuk Najib, so surrender. No, ada orang tu surrender. Ni rahsia dia. Topi tu ada ke tu? Ada. Ada ke simpan lagi kau steady. Yang cerita tu kita akan kupas sekejap lagi. Next. Ini bila ni? Baik tu. Saya bila saya dapat gambar ni, saya rasa teruja lah. Sebab tak semua orang tu. Biasa saya nak pakai baju polis, ada berbanding askar, tentera, bomber lah. Tapi saya agak menarik. Datuk memang pakai baju rela ni secara formal macam ni. Ini apa nama tu, masa esko dulu. Okey. Sebahagian esko yang minat untuk uniform terlibat ini, dia akan dapat ni lah, hormat tu. Tengoklah dia punya tu. Tak nampak dia punya ada tu. Hormat tu dia punya tu. Tepi tu. Ni dekat Kampung Melayu, dia Kampung Melayu ni. Ada cerita di sebalik rela ni tu. Yalah, just tu lah. Dan masa tu memang agak rapat dengan guru rela ni. Sebab dia orang kata hero tak didendang dalam masyarakat juga tu. Banyak kali juga apa nama ni, pernah ikut ronda malam. Oh ya? Bagi saya apa yang macam dulu KRT, SRS. Naik motor malam-malam ni. Ada ni. Baik. Next. That is how kita close to the community lah. Baik. Apa lagi kan border ni? Ada, sabar. Ni apa cerita ni? Ini tak ingat apa cerita dia ni. Saya nampak masing-masing ada lah rupa muda. Tapi ni apa cerita sampai, yelah tak pernah buat orang. Rasanya masa dia Datuk jadi YB ni. Naik tertimbuk. Kalau tak silap, saat Taman Ilham ni kan banjir dulu. Okey. Jadi masa tu nak tengok dalam apa benda tak ingatlah cerita dia ni. Macam mana boleh tu? Tengok. Tapi lain macam tu, semua anak buah kat bawah. Point kat atas tu. Point of the story ni ialah sebagai wakil rakyat, kita bukan hanya rapat dengan komuniti, kita bukan hanya selesai masalah, kita kena tahu apa yang ada dalam masyarakat punya isu. Ni lebih pada rasa ni banjir ni. Jadi macam mana boleh duduk atas tu Next. Ni bila tu? Muka kena tepung. Ini reunion dengan kawan-kawan sekolah teknik dia baru ni. Masa tu kita ada program dekat Negeri Sembilan ni. Kita kumpul kawan-kawan classmate ni. Jadi ni antara ni acara ni lah. Ambil tepung apa? Tepung gomak. Ambil duit apa? Dalam tu ada duit. Ada duit. Lepas tu tiup.
tiup lambat. Gigit je lah. Ni Okay, next. Kita pun nak tahu juga, Datuk pernah tak ada belajar silat ke Muay Thai ke? Silat pernah, Muay Thai tak pernah. Tapi ini lebih pada nak merasmikan lah. Yang tu ni budak Muay Thai ni. Masa ni grup ni agak aktif ni. Ni dekat Dewan kat bandar tu. Okay. Di Belintan. Ni Abang Rahim, saya sama sekarang masih kenal lagi, hubung lagi. Dulu Datuk ada belajar silat lah, yang main-main lah. Silat ada dulu masa dekat universiti tu. Okay. Right. Next. Okay, last yang terakhir. Ni panas. Baru dapat sesegar berapa ni? Betul? Inilah cerita berkait dengan Datuk Zahid tu. Okay. Macam mana nak strategi, bagaimana nak meyakinkan dia boleh tanding Ketua Indonesia dan menang. Dan ni saya difahamkan private jet First time naik private jet. Seawal tahun 96 sudah. Ni semua ada lagi tu? Masih ada yang... Semua masih hidup. Cuma saya seorang yang masih lagi jadi ketua bahagian. Okay, next. Biasa mungkin terakhir. Ni tu. Gambar waktu muda ni. Ini sebahagian daripada ni dalam majalah pemuda pada masa Zahid ni. Masa tu saya agak kerap menulis lah. Dulu memang Datuk biasa menulis lah, bagi pandangan, utarakan apa semua tu. Okay, untuk yang segmen ni dah. Satu lagi soalan sebelum kita tutup segmen satu ni. Agak panjang sikit sebab kita nak kenal Datuk Jais ni bukan, kalau saya rasa sehari tu tak cukup, mungkin seminggu cerita je, tak habis. Jadi Datuk, soalan dia, kalau bukan menjadi seorang ahli politik, Datuk seorang apa sekarang? Soalan ni susah nak jawab lah. Apa cita-cita dulu sebelum masuk melangkah ke universiti? Dulu sekolah rendah kita ada kad dululah. Kad apa? Kad tu dia akan dibawa ke sekolah rendah, sekolah menengah. Okay. Dalam kad tu akan ada tulis apa cita-cita. Okay. Kan? Dia ada 3. Okay. Ialah kita orang kampung, sekolah rendah. Saya ingat lagi yang saya tulis ya. Pertama doktor, sama dengan saya. Yang kedua cikgu. Okay. Yang ketiga kerani. Itu. Jadi mungkin saya akan jadi itulah kot. Okay. Cuma dalam perjalanan tu, masa saya belajar, rupanya saya tak boleh jadi doktor. Baik. Sebab saya tak boleh tengok darah. Baik. Dan saya pernah hantar sepupu saya sunat. Bila doktor potong darah muncul, saya hitam. Jadi saya withdraw dari situ. Sampai sekarang ke betul? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okay, tapi saya berjaya gantikan anak saya. Baik. So, banyak benda yang kita kupas, cerita, bincang, dan kita tahulah serba sikit tentang sosok tubuh Datuk Jais Hadi ataupun DJS ni. Biasa mengata ada branding DJS ni. Jadi kalau kita nak banyak gitu, berkaitan apa yang saya tanya tadi, dia akan berkaitan dengan segmen kedua ni. Ada apa dengan Keluang? Sekarang ni ada apa dengan DJS? Dan yang insyaAllah kita jumpa pada segmen kedua dalam 86,000 podcast, semua tentang Keluang. Dan perkara ni sebenarnya telah menidakkan sentimen yang mana ada yang mengatakan orang daripada Syamik tak boleh memimpin Keluang. Jadi benda ni sangat-sangat tidak tepat. Jadi saya siapa yang kata tu? Siapa yang kata tu? Ada saudara sumbang di luar sana lah. Jadi hari ni terbukti sah. Kalau kita tak kenal walaupun seinci kawasan di Keluang, janganlah ada cerita nak jadi pemimpin.